Terima kasih. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua sahabat saya kerana sudi meluangkan masa untuk bertemu saya. Baiklah, nama saya ialah Nurdani Umairah binti Muhammad Al-Faizan. Saya berumur 20 tahun pada tahun ini dan saya berasal daripada Long Johor. Saya merupakan graduat ijazah sarjana muda dalam sumber manusia ataupun Human Resource HR di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kedua-dua sahabat saya. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menemui saya pada hari ini. Pertama sekali, nama diberi ialah Fuzla Aisyah binti Muhammad Farizat. Saya merupakan graduat ijazah sarjana muda bidang farmasi di Universiti Malaya. Saya mempunyai kebolehan diri iaitu berdisiplin, berdedikasi serta berintegriti. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya titipkan kepada sahabat-sahabat saya. Baiklah, nama diberi Nur Asma Safina binti Nur Hisham. Saya berumur 18 tahun, berasal dari Rawang, Selangor dan saya merupakan graduat dalam bidang fisioterapi dari Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Soalan pertama, mengapa anda berminat untuk bekerja dalam bidang human resource? Saya berminat dengan bidang yang saya ceburi ini kerana saya yakin bahawa bekerja ialah aset yang sangat penting dalam sesebuah organisasi. Jadi saya yakin bahawa saya boleh mengemban potensi bekerja serta saya ingin meningkatkan motivasi kerja. Saya juga berminat untuk bekerja dengan pelbagai lapisan masyarakat dan saya percaya bahawa dengan minat dan kekuatan saya ada ini, saya mampu untuk menguruskan sesebuah organisasi itu dengan baik. Soalan kedua, apakah kekuatan utama anda yang sesuai dengan jawatan ini? Kekuatan utama saya ialah saya mampu berkomunikasi dengan jelas kepada semua lapisan masyarakat maupun bekerja dalam sesebuah organisasi itu sendiri. Saya juga berkebolehan untuk menyelesaikan sesebuah masalah dan saya lebih gemar untuk bekerja dalam berpasukan. Selain itu, saya merupakan seorang yang penyabar dan saya juga boleh mendengar masalah pekerja serta mampu untuk menilai masalah tersebut dengan situasi dan objektif. Selain itu, saya juga mahir dalam menggunakan HR digital iaitu seperti HRIS untuk menguruskan data pekerja dengan lebih teratur dan sistematik. Soalan ketiga, bagaimana anda akan menangani konflik antara pekerja di tempat kerja? Baiklah, cara untuk saya atasi sekiranya berlaku konflik dalam kalangan pekerja ialah saya akan mendengar dulu kedua-dua belah pihak dulu dan saya tidak akan bersebelah dan berlaku adil lah. Selain itu, saya akan mengenal proses jalan penyelesaian untuk masalah itu. Saya akan memastikan masalah tersebut dapat diselesaikan. Jika perlu, saya juga akan merujuk kepada polis syarikat untuk memastikan cara penyelesaian saya itu adalah mengikut panduan sesebuah organisasi syarikat. Soalan yang keempat, apakah cabaran terbesar dalam bidang HR pada masa kini? Pada pendapat saya sendiri, cabaran terbesar dalam bidang HR ini adalah untuk mengekalkan bakat pekerja itu sendiri. Kerana pada masa kini, persaingan antara syarikat itu adalah sangat tinggi. Selain itu, penyesuaian pekerja terhadap teknologi digital HR pada hari ini seperti requirement juga merupakan satu cabaran bagi saya. Selain HR, saya juga perlu bijak dalam mengimbangi keperluan syarikat itu sendiri dan kehendak pekerja supaya kedua-duanya dapat dicapai dengan baik. Baiklah, soalan terakhir. Bagaimana anda memastikan profesionalisme sebagai pegawai HR? Baiklah, saya akan memastikan penyampaian saya ataupun komunikasi saya itu lebih jelas. Bahasa badan saya ini meyakinkan dan saya akan menjaga kerahsiaan pekerja itu sendiri. Saya juga akan mengamalkan etika kerja yang tinggi seperti saya berintegriti,
biasa soalan pertama, soalan yang saya ditanya kepada rakan-rakan saya, mengapa anda memilih kerjaya sebagai ahli farmasi? Saya memilih kerjaya ini kerana saya ingin menyumbang dalam bidang kesihatan terutamanya kerana saya ingin memberi pesakit ubat yang selamat, berkualiti serta berkesan. Selain itu, saya juga berminat dalam memberi khidmat masyarakat kepada masyarakat luar tentang penggunaan ubat yang rasional. Soalan kedua, apakah peranan utama seorang ahli farmasi di hospital atau komuniti? Peranan utama ahli farmasi dalam bidang ini ialah memastikan bekalan ubat sentiasa mencukupi dan berkualiti. Selain itu, ahli farmasi juga memberi sesi kaunseling kepada pesakit tentang penggunaan ubat yang betul. Seterusnya, ahli farmasi ini juga bekerjasama dengan doktor serta jururawat dalam merancang ubat-ubatan. Jadi di peringkat komuniti pula, ahli farmasi ini menjadi rujukan utama kepada masyarakat awam tentang kesihatan harian mereka. Soalan ketiga, bagaimana anda menangani situasi apabila pesakit tidak mahu mengambil ubat mengikut preskripsi? Pertama sekali, jika pesakit tidak mahu mengambil ubat dengan cara yang benar, pertama sekali saya akan mendengar dulu masalah mereka, sama ada mereka tidak mahu mengambil ubat tu atas sebab kesan sampingan, kerisauan ataupun salah faham. Seterusnya, saya akan cuba menasihati mereka serta menjelaskan kepentingan penggunaan atau pengambilan ubat yang betul untuk mengatasi kesakitan kita ni dengan cara yang mudah difahami dan jelas kepada mereka. Akhir sekali, saya akan cuba berbincang dengan doktor serta mencari alternatif lain untuk memastikan mereka menerima ubat yang tepat. Akhir-akhir ini, cabaran besar dalam bidang farmasi ialah isu self-medication atau pembelian ubat tanpa nasihat. Apa pandangan anda? Pada pendapat saya, self-medication ini boleh membahayakan kerana pesakit akan menggunakan ubat secara salah ataupun penggunaan dos yang tidak tepat. Jadi, saya sebagai ahli farmasi haruslah bertindak dengan mendidik masyarakat tentang bahayanya amalan ini serta memberi penerangan yang mudah dan jelas kepada masyarakat umum untuk mengatasi isu self-medication inilah. Saya akan mengikuti perkembangan ubat-ubatan terkini melalui jurnal, seminar dan juga kursus profesional. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan perkhidmatan farmasi yang lebih efisien. Soalan terakhir, bagaimana anda memastikan diri sentiasa relevan dalam bidang farmasi yang berkembang pesat? Baiklah, untuk jawab soalan itu, pertama sekali saya akan mengikuti perkembangan ubat-ubatan terkini melalui jurnal, kursus ataupun seminar yang profesional. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan teknologi digital dalam memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh ahli farmasi adalah efisien serta mencukupi kepada masyarakat. Jawapannya baik ya, betul. Ada lagi soalan terakhir? Ya. Yalah, terima kasih atas kerjasama dan jawapan yang baik daripada awak. Jadi saja dalam sesi perbualan saya pada ini, kita berada ini. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua sahabat saya yang sudi menemui saya pada hari ini. Sama-sama bersama. Soalan yang singkat, padat dan mendalam. Kenapa anda memilih bidang ini? Seperti kita tahu, bidang fisioterapi merupakan bidang berkenaan perubatan di mana kita tak menggunakan rawatan menggunakan ubat, tapi kita menggunakan konvensional, itu merupakan urut ke, yang penting dia melibatkan pergerakan badan manusia. Di mana bidang fisioterapi ni kita akan mempelajari tentang anatomi badan manusia, urat-urat, saraf-saraf semua itu. Jadi, di mana terletaknya minat saya di dalam bidang fisioterapi ini? Bermula daripada saya sekolah menengah, bila saya belajar subjek biologi tingkatan 4, saya mempelajari tentang badan manusia. Sejak dari situlah terletaknya hati saya untuk memilih bidang fisioterapi sebagai bidang keturunan saya. Bukan itu sahaja, saya juga memperhatikan konvensional pengurutan dalam kalangan ahli keluarga, di mana saya sering meluangkan masa untuk mengurut ahli keluarga saya, dan seterusnya juga saya juga mengambil pengalaman dan
dalam menjaga nenek saya yang merupakan pesakit stroke. Seperti kita tahu, pesakit stroke memerlukan rawatan yang secara konvensional. Mereka perlukan rawatan urut, walaupun tak memerlukan ubat sepenuhnya, tapi mereka memerlukan terapi. Jadi sejak di situlah saya rasa bahawa saya sesuai dengan bidang fisioterapi ini. Soalan kedua, bagaimana anda mendidik masyarakat tentang pentingnya fisioterapi sebagai sebahagian daripada punca kesihatan? Seperti kita tahu, akhir-akhir ini masyarakat kita tak mengambil tinggi pun tentang bidang fisioterapi ini. Jadi sebab itulah, kalau saya menceburkan dalam bidang fisioterapi ini, saya yakin masyarakat akan lebih terdedah dan lebih tertarik sebab saya akan mempromosikan kelebihan dan cara yang terbaik dalam rawatan fisioterapi ini, terutamanya dalam media utama. Kan masyarakat kita selalu menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Jadi menggunakan media-media itulah saya boleh sebarkan kepentingan. Mungkin itu saja bagi masyarakat yang berwarga emas, mereka yang kurang menggunakan media sosial, saya boleh membuat satu kempen di mana mereka boleh datang ke kawasan kempen saya secara percuma. Saya akan berikan rawatan percuma dari segi rawatan pengurutan ke perubatan persamaan terapi semua tu, supaya mereka lebih tertarik dengan bidang fisioterapi ini. Soalan ketiga, apakah cabaran terbesar yang anda hadapi sebagai ahli fisioterapi dalam sistem penjagaan kesihatan awam di Malaysia? Sebelum saya mencuburi bidang fisioterapi ini, saya telah mengkaji beberapa tentang apakah kekangan yang saya bakal hadapi, apakah kelebihan saya bakal dapat. Okey, pasal kekangan, ahli fisioterapi di Malaysia agak kurang. Di mana sebab untuk mendapatkan pekerjaan fisioterapi ini agak sukar di hospital kerajaan maupun di hospital swasta. Mungkin itu saja, sumber bahan untuk melakukan fisioterapi ini juga agak kurang, di mana kita kurang menggunakan teknologi. Kalau nak dapatkan pekerjaan, nak menjadi ahli fisioterapi yang profesional, kita perlu pergi ke luar negara. Sebab di luar negara mereka lebih memperuntukkan bahan dan teknologi yang sesuai untuk bidang ahli fisioterapi untuk melakukan kerja. Dan seterusnya juga, pesakit-pesakit juga kurang terdedah dengan fisioterapi ini. Jadi besar kemungkinan dan majoritinya pesakit yang datang ke Malaysia adalah pesakit luar negara yang lebih terdedah dengan bidang-bidang fisioterapi ini. Soalan keempat, bagaimana perancangan anda untuk menceburi bidang fisioterapi? Ya, sejak daripada kecil lagi saya telah cakap saya sangat berminat dengan bidang fisioterapi ini. Oleh itu saya telah membuat perancangan saya sendiri. Bermulanya, selepas sahaja saya mendapat keputusan sijil pelajaran Malaysia, saya terus menceburi, saya terus mendapatkan kelayakan akademik iaitu ijazah sarjana muda fisioterapi di Universiti Sultan Zainal Abidin. Kemudian, saya perlu mendapatkan pendaftaran dengan lembaga profesi kesihatan bersekutu di mana persetujuan ini wajib secara undang-undang. Kalau saya tak dapatkan persetujuan ini, saya tak boleh ke tahap seterusnya. Di mana tahap seterusnya saya perlu menjalankan latihan klinikal ataupun lebih dikenali sebagai internship. Di mana melalui latihan praktikal inilah saya akan membina kemahiran praktikal, saya akan berjumpa dengan ramai pesakit, ramai ahli-ahli fisioterapi yang amat profesional. Dengan melalui praktikal ini juga lah saya dapat sediakan diri saya untuk bekerja dalam ruang yang sebenar di hospital kerajaan maupun swasta ataupun di kawasan-kawasan perang, sebab ahli fisioterapi ini amat diperlukan lagi-lagi untuk pemulihan fizikal manusia. Dan seterusnya saya akan mula bekerja sebagai fisioterapi, di mana saya boleh bekerja sebagai seorang doktor, ahli profesional ahli fisioterapi, tak pun sebagai sukan profesional. Saya boleh bekerja bersama atlet-atlet sukan negara juga. Baiklah, soalan yang terakhir. Apakah ciri-ciri ahli fisioterapi yang berkualiti? Okey, untuk saya menjadi ahli fisioterapi yang baik pada masa hadapan, saya kena pastikan kemana komunikasi saya yang baik. Sebab apa? Saya akan berkomunikasi dengan pesakit, dengan doktor-doktor lain. Jadi dengan adanya kemana yang baik, saya boleh menunjukkan saya punya kualiti pekerjaan itu. Dan seterusnya, minat saya terhadap anatomi dan pergerakan manusia. Seperti yang saya telah cakap tadi, saya sangat minat dengan biologi, anatomi manusia. Dan akhir sekali, saya perlu ada sikap sabar dan penyayang. Sebab apa? Ahli fisioterapi ini memerlukan banyak masa untuk merawat seseorang pesakit itu. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih.